Ini pula berkenaan dengan produk yang dikeluarkan ataupun dikeluarkan di bawah peladang ataupun Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Jadi lebih lanjut, bersama dengan kita pada waktu ini adalah orang kuatnya sendiri, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang, iaitu Datuk Wira Haji Mahfuz Haji Omar. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih RTM yang telah sudi menjemput berada bersama-sama di Selamat Pagi Malaysia sempena Hari Radio Sedunia. Hari Radio Sedunia. Ya. Sebut pasal Hari Radio Sedunia, sambutannya semalam 13 Februari. Kalau hari ini 14 Februari, hari yang cukup bermakna buat Pertubuhan Peladang kerana sambutan ulang tahunnya yang ke-53. Ya. Selamat ulang tahun, Datuk. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya dari segi pertanian dan juga radio ni, dia tak asing tau. Banyak sumbangan radio RTM kita ni kepada sektor pertanian. Saya masih ingat waktu saya kecil-kecil dulu dalam radio ni iaitu rancangan Kebun Pak Awang. Betul. Masa tu lakonan Allahyarham Ibrahim Din, pelawak Ibrahim Din dalam Doremi pelakon kan. Jadi ini sangat-sangat menarik lah. Dia mendidik masyarakat kita ni untuk bertani. Macam tu juga dengan Fajar di Bumi Permata. Itu rancangan yang sangat menarik pada waktu itu. Jadi, tapi sekarang ni dengan zaman digital ni lebih hebat. Sekarang ni lah banyaklah kita terbitkan dari segi dokumentari, visual, untuk kita perkenalkan dari teknologi pertanian, peladangan dan juga penternakan. Baiklah, berkenaan dengan sambutan ulang tahun yang telah pun ataupun hari inilah genap 53 tahun Datuk. Jadi bagaimana LPP dalam memastikan walaupun sudah pun mencecah usia 53 tahun tapi tetap terus menjadi mereka yang memainkan peranan utama untuk membantu peladang ataupun persatuan peladang itu. Ya, kita sentiasa terus melakukan pembaharuan ke arah untuk memodernkan sektor pertanian ini, khususnya sektor pertanian agro makanan ini. Karena kita nak pastikan supaya petani-petani kita, peladang dan juga penternak kita ni tidak lagi sekadar untuk sara diri, tetapi untuk membina kekuatan ekonomi keluarga dan juga ekonomi masa depan kehidupan mereka lah, supaya mereka boleh bersaing di peringkat pasaran yang lebih baik. Sebab itu perubahan-perubahan sentiasa kita buat sesuai dengan perkembangan zaman moden, sebab dunia berubah, pertanian juga berubah, dan kita nak petani-petani dan peladang-peladang kita juga harus berubah mengikut keperluan semasa itu. Betul. Dengan teknologi berubah, dengan perkembangan AI, dan sekarang ini pun mana-mana negara pun sudah pun mula ialah memastikan keterjaminan makanan, food security. Itu juga peranan LPP dalam memastikan food security itu terus kita dapat berikan tumpuan. Tapi kalau kita melihat peranan yang dibawakan oleh pihak Lembaga Pertubuhan Peladang dalam memastikan kesemua ialah persatuan ataupun memudah cara dari segi pengurusan dan sebagainya, bagaimana? Ya, dari segi kita asas kita menubuhkan kewujudan LPP pada tahun 73 adalah untuk menggabungkan dua kumpulan tani pada waktu itu, iaitu antaranya ialah yang berkaitan dengan koperasi asas tani dan juga syarikat kerjasama asas tani pada waktu itu. Dua kumpulan yang macam ada pertindihan melakukan kerja yang sama. Lalu idea pada waktu itu di zaman Allahyarham Tun Abdul Razak mengarahkan untuk supaya diwujudkan satu badan untuk menggabungkan kedua-dua ini. Jadi maka wujudlah Lembaga Pertubuhan Peladang untuk menggabungkan, dan kemudian akhirnya wujud hanya satu saja, iaitu Pertubuhan Peladang. Pertubuhan Peladang di peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga peringkat kawasan. Jadi itulah kita cuba untuk menguruskan mereka itu dengan memberikan dana dan juga tunjuk ajar dan sebagainya untuk memastikan supaya mereka mempunyai kepahaman yang cukup jelas bagaimana untuk nak membina kehidupan masa depan keluarga mereka. Sebab pada waktu itu pertanian ini sangat sinonim dengan masyarakat luar bandar. Masyarakat luar bandar. Tetapi hari ini pertanian sudah ada pertanian bandar dan sudah ada pertanian komuniti dan sebagainya. Jadi dia zaman sudah berubah. Semua orang seharusnya terlibat dalam memastikan keterjaminan makanan ini. Baik, kalau kita imbas berkenaan dengan perjalanan rancangan Malaysia ke-12 2020-2025, LPP turut bersama-sama memastikan bahawa rancangan ini berjalan dengan jayanya, dan setelah pun kita beralih ke rancangan Malaysia ke-13 pada tahun ini, bagaimana kita imbaslah bagaimana LPP adalah memastikan sepanjang RMK ke-12 tu 2020 hingga 2025 itu dapat dicapai sepenuhnya. Ya, kita lihat bahawa antara kejayaan-kejayaan LPP
yang dalam RMK 12 ini ialah dalam sektor padi dan juga beras. Kita telah menguruskan dari segi bagaimana pengagihan baja subsidi yang diamanahkan oleh kerajaan melalui Kementerian Keuangan kepada KPKM, dan kemudian KPKM berikan amanah itu kepada LPP. Ini yang menjadi tugas utama kita lah, iaitu untuk memastikan pengurusan itu berjalan dengan baik. Kemudian pemantauan penguatkuasaan, kita juga melakukan pemerkasaan pertubuhan peladang dan juga pembangunan industri. Sebab itu kita juga mempunyai di bawah LPP ini ialah loji-loji benih padi. Loji-loji benih padi. Dan kita ke arah selepas daripada ini untuk melihat bagaimana bukan sekadar loji benih padi, tetapi kilang-kilang padi yang memproseskan untuk padi itu dijadikan bahan, supaya kita menguasai rantaian ekosistem pertanian padi itu sendiri. Di samping itu kita juga ada sektor kejuruteraan dalam LPP ini untuk menyediakan perkhidmatan infrastruktur, mesin padi dan sebagainya, traktor dan sebagainya, supaya kita dapat mengimbangi harga yang diletakkan di peringkat swasta, supaya kita menstabilkan harga. Kita masih mengenakan harga-harga, tapi harga yang dikenakan oleh LPP ini sangat berpatutan. Dan kita memasuki kawasan-kawasan yang kadang-kadang swasta tak nak masuk, kita masuk untuk memastikan bahawa petani peladang kita ni dapat melakukan kerja-kerja pertanian mereka secara yang baik. Dan dalam tempoh RMK 12 ini juga kita telah berjaya mewujudkan Center of Excellence, CEO, iaitu dari segi pendidikan dan juga latihan teknikal lah, termasuk vocational TVET dan sebagainya. Dan ini dengan kita buat kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia, KESUMA. Jadi ini semua ke arah untuk membangunkan petani-petani kita ni dengan teknologi moden. Teknologi moden. Dan kita sedang juga berusaha untuk mewujudkan lagi Center of Excellence kita ini dalam bidang drone. Di IPP, Institut Pengurusan Peladang di Kuala Langat. Dan itulah antara beberapa kejayaan yang kita usahakan dan telah mencapai suatu yang bagi saya bahawa ke arah meningkatkan kemampuan dan keupayaan petani dan juga peladang, khususnya ahli-ahli kepada pertubuhan peladang. Betul. Okey, kalau kita sebut berkenaan dengan apa yang Datuk kongsikan tadi, menguasai teknologi dalam bidang pertanian, penternakan dan juga peladangan, sudah semestinya kalau teknologi ini lebih rapat ataupun lebih sinonim dengan golongan belia, kerana mereka mempunyai kemahiran untuk menjalankan mesin, macam tadi Datuk katakan ada drone dan sebagainya. Jadi pada masa sama juga kita nak tarik belia ni supaya dengan menggunakan teknologi yang ada ni, yang berkembang ni, untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam meningkatkan penghasilan pertanian, peladangan dan peternakan. Sebab itu kalau di bawah kementerian KPKM ini kita mempunyai saya ingat lebih daripada 8 college yang berkaitan dengan pertanian, latihan pertanian, termasuk juga di bawah LPP kita ada satu institut ILMAP di Kelantan untuk memberikan latihan-latihan khusus-khusus yang berkaitan dengan teknologi, teknologi kejenteraan dan sebagainya. Jadi ini ke arah usaha untuk nak menarik minat di kalangan anak-anak muda ini untuk melihat sektor pertanian ini bukan satu sektor tradisional biasa, tetapi dia satu sektor yang boleh membina kekayaan. Sebab itu mindset harus diubah kepada petani-petani kita, peladang kita, penternak kita ini, sama ada yang tua ataupun yang muda, ke arah nak menarik orang muda untuk orang muda melihat bahawa sektor pertanian permakanan ini adalah sumber kekayaan. Sumber kekayaan. Kalau dia lihat ada sumber kekayaan, ada orang yang telah berjaya, maka itu akan menarik mereka masuk ke dalam sektor ini. Kerana sektor ini bukan dilihat sebagai sektor yang macam zaman dulu-dulu, motor dan sebagainya. Kerana menggunakan teknologi moden hari ini, dia tak banyaklah tanah tak masuk dalam kuku. Contoh-contohnya. Jadi ini ke arah untuk kita nak menarik anak-anak muda. Datuk, secara ringkas, sempena dengan ulang tahun LPP hari ini 14 Februari yang ke-53, didengar katanya ada promosi yang berlangsung di seluruh negara berkenaan dengan promosi yang ditawarkan oleh pihak LPP. Datuk, apa dia tawaran tu? Kita mempunyai berbagai-bagai tawaran dari segi jualan agro madani, dari segi
barang-barang daripada ladang yang direct, yang fresh, yang boleh didapati oleh para pengguna dalam negara kita, dan juga end product yang diusahakan oleh usahawan-usahawan daripada pertubuhan peladang, iaitu berbagai-bagai keperluan yang menjadi keperluan kehidupan. Dan hari ini pula kerajaan Perdana Menteri telah mengumumkan barang-barang sejuk beku telah boleh ditebus melalui SARA, melalui peruntukan SARA. Jadi antara sejuk beku itu ialah keluaran peladang. Antara barang-barang sejuk beku itu ada daripada keluaran peladang. Jadi anda semua boleh mendapatkan barang-barang itu, kalaupun tidak dalam sambutan ini, di mana-mana kedai-kedai peladang yang ada di seluruh negara kita boleh dapatkan bekalan khususnya untuk menjelang Ramadan ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Datuk Wira Haji Mahfuz Haji Omar, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Selamat ulang tahun ke-53. Baik, terima kasih. Saya pun ucapkan semua kepada warga LPP dan warga Peladang yang setia dengan LPP, selamat menyambut hari ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang. Happy birthday LPP. Ya, tahniah kita ucapkan kepada LPP. Baiklah, kita nak bersama dengan Rick sekali lagi. Rick berada di Nescue. Dengan kedengaran ini bersama dengan penaja kita di Nescue. Silakan Rick.